Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Keindahan malam tanpamu bulan, malam kegelapan tanpamu bintang, hilanglah keindahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bushir. Happy birthday to you. Selamatkan kamu. Ni hadiah paling besar. Hang kena. Hang tak boleh ada peluk lama-lama. Menjauh lah, menjauh. Tak. Salah dia. Ini kisah tentang bulan, bulan bintang jadi kawan. Begitulah persahabatan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali ke channel Syazwan Fahmi aka Bami. Okey guys, so video pada kali ini apa yang kita nak buat? Kita nak pergi berkemping. Ini kali pertama ni kita nak pergi camping ni. Tak pernah semua hidup kita pergi camping. Dulu Bami tak minat pergi camping kan. Tapi bila-bila kita plan dewasa ni masalah banyak. Bila masalah banyak ni kita kena perlu orang kata apa, cari ketenangan. Bila kena cari ketenangan, kita kena cari kehijauan. Bila kehijauan kita kena cari sungai. Bila kita cari sungai tu kita kena cari suasana. Gitu. Yang pi lagi semua di Tiang Aibam lah. Tiang Aibam depo dah pergi beli dah barang. Bami tak ada nak buat vlog. Plan tu nak buat, nak pergi cari barang, buat vlog apa semua. Tapi Bami pun ada kerja dekat rumah, so tak dan. Tapi tak apalah, depo pun dah cari ayam macam-macam depo cari tadi. Panjang lah bang, pada-pada cari ni. Tapi camping ni bukannya macam betul-betul survival. Bukan betul-betul nak masuk dalam hutan dok. Dekat Sedim tu Bami tak tahu apa nama tempat sebab depo yang arrange mula tu. Yang Bami tahu ada homestay, lepas tu dekat luar tu boleh pakat-pakat, lepas tu tepi tu sungai. Yang Bami tahu dekat Sedim lah. Tak tahu nama sebenar dia tu apa. Sedim lah, hulu. Okay guys, so lah ni kita tunggu depo mai. Sekejap lagi depo mai baru kita luncur. Kita pergi ni bukan kita pergi saja. Kita pergi ni pun bersebab kita nak pergi sambut birthday Bushik. Bushik ni antara orang yang paling lama dekat Aibam. Maksudnya start pada Aibam buka tu, berapa bulan, 2, 3 bulan, 4 bulan macam tu dia masuk. Sampailah hari ni dah berapa tahun dah. Mana kata tu dia masuk tu lebih kurang tarikh sama dengan Aibam kami ditubuhkan lah. So alhamdulillah dia pun masih stay lagi dekat Aibam. Kami panggil dia orang kuat Aibam. Orang kuat Aibam dia lah. Semua benda boleh buat. Habaq je apa yang tak boleh buat, semua dia boleh buat. Lepas tu semalam kita ada pergi beli MacBook dekat dia. Kita nak hadiahkan MacBook dekat dia. Sebab apa? Sebab dia ni selalu ambil shoot photo wedding lah. Untuk wedding punya, kahwin punya kan. Hujan dah apa? Hari ni hujan dah. Ya guys, kita sudah sampai Swiss guys. Okey, memandangkan Mac Mini tak ada stok. Solo ni tengah fikir nak beli apa dia. Sebab
plan memang nak beli Mac Mini sebab Busyik ni dia orang kata apa photoshoot tapi dia duk edit dalam telefon. So orang kata apa, kita nak bagilah hadiah Mac Mini supaya dia buat kerja tu dalam keadaan skrin besar, tak gaduh dah nak pakai kecil-kecil. Bami duk nampak macam iPad sebab dia dulu pernah ada iPad. Asalnya kita beli iPad dekat dia. Dalam iPad ni pun boleh edit-edit juga. Ada stok? Ada 256. Okey, lah ni kita tengok MacBook pula. MacBook pun rasa macam okey kot. Ni kemudahan untuk diedit lah. Oh, dah beli dah. Tak ada nak rekod. Sebab apa tak ada nak rekod? Sebab pergi beli ais. Jom. So, kita dah hadiah Busyik. Terima lah lah. Sagu hati daripada Aida dan Bami. Tanda orang kuat Aibang. So, siapa yang setelah Aibang nak dapat macam ni, kena jadi orang kuat kami. Siapa nak jangan Aibang? Nampak ni, MacBook. Dah gila. Jarang nak jumpa bos macam ni. Lihat. Puji dia sendiri. Sebab. Ni dah. Bawa ni. Ni untuk Busyik. Semoga Busyik edit lepas ni. Edit lah banyak-banyak. Edit gambar ke. Nak main colour ke. Tak gaduh dah nak main colour dekat telefon apa semua kan. Kita main. Bagi dia main dekat sini bro. Untuk. Dia tak untuk pun. MacBook mudah dia nak bawa pergi mana-mana. Sambil dia photoshoot pun dia boleh bawa MacBook tu. Dia nak edit ke. Satu lagi Busyik ni dia rajin buat vlog. Dia selalu edit vlog tu dalam telefon. Bagi Bami benda tu tak best lah. Sebab skrin kecil kan. Sebab Bami pun tak puas. Memang Bami tak puas kalau nak edit dekat telefon. Itu sahaja yang kita mampu bagi. InsyaAllah naik ke depan nanti. Mana nak tahu kita nak bagi apa pula kan. Rezeki ni rezeki daripada Allah. Bami Aida ni adalah perantaraan. Allah hadirkan. So passing dekat dia. Macam tu lah lebih kurang. Dekat Sedim lagi kita ada hire dah orang untuk dekor birthday dia tu. Lagi kita tengoklah dia macam mana kan. Apa reaction dia lagi kita rekod. Lah ni kita tengah tunggu depo. Hari hujan apa tengok buah hari hujan tu. So lah ni kita tunggu depo main lah. Okey, mantap. Ini barang dia yang pertama. Ini barang yang kedua. Letak sini. Dan Busyik pun sampai dah. Hujan pula apa lagu mana kita nak mandi lagi. Lah ni kita mandi Sedim kan nak pergi mandi hujan. Direct kita nak pergi mandi direct hujan. Itu Legong pun hujan, ni pun hujan. Lagu mana Bami? Okey, hang nak mandi guna apa? Tenda. Tak mandi. Hang kena apa? Kenapa tahu? Hujan? Besar? Apa beza dia? Tak beza. Jadi yang kita takut tu kepala ayak. Kepala. So, first time kita nak pergi Sedim. Kita nak pergi tengok suasana kat sana. Best ke tak best? Kalau best nanti kita akan repeat lagi. So, hari ni untuk team semua nak release tension. Lepaskan penat. Healing. Masak-masak. Jumpa hampa dekat sana lagi. Okay? Begitu lebak. Amat lebak. Ni kalau saya memang saya bawa 20 tak sampai ni. Hampa tengok Bami bawa 100 dia bawa. Mana hotel tu 15 ha. Ni aku orang tutup. Orang tutup. Adakah dekat Sedim masa hujan? Kalau hujan, adakah kita boleh bermain air bersama Raisya? Tak, aku hujan ni tak ada masalah. Aku takut kepala ayak. Kepala ayak? Siapa orang kepala ayak takut kena hanyut? Tak. Kau takut ni? Aku takut orang nampak kata aku buat boleh tahan kepala ayak tu. Hei, Mak Rasyak. Saya dah ingatkan takutlah ada terjadi orang lemah lagi ke kena-kena. Aku orang baru ke. Tapi kalau perempuan kalau saya mau tolong kan. Kalau main Busyik je saya tak mahu saya bang siap. Biar ada hanyut. Saya suka dengan jawapan kamu tu. Kita nak sampai dah lagi 20 minit Dapat hujan-hujan pula kan. Tapi ni hebat sampai dekat Sedim ni. Hujan dah low dah.
Dia stay hujan tapi dia slow. Kalau ni kita nak makan-makan, cari makan dulu sambil-sambil tu nak tahu nak sampai sana lapak kilo abang tu ya. Dah lah nak makan lagi malam. Malam pun nak masuk. Kalau ni tak boleh masuk. Oi. Saya buat tau. Kita dah beli dah. Makan nak kita hujan-hujan apa nak dikata kan. Bami nak asing, Aida nak asing, Bami nak dengan adik. Dia minum air Red Bull. Okay, bye. Raisha. Raisha naik dengan siapa? Awak tak naik dengan baba? Ha. Awak tak naik dengan baba. Bye, love you. Adik tengah membeli lagi. Beli apa adik? Dia roti nak makan. Lapar, muka kau. Lapar. Kita pergi 3 biji kereta. 1, 2 dengan ni 3. Kami nak ada ni ya. Lapak orang bawa ni. Kena roti tu. Minta nak sampai. Bami tengok tadi Allah sedapnya tadi tu. Busyik beli tadi. Malam ni bawa nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tengok kat ni. Lagi 13 minit lagi kita nak sampai. 11 kilo weh. Dan tengah tunggu depa kan. Kita sambung perjalanan kita. Okay guys, so alhamdulillah kita dah selamat sampai dah dekat Hibiscus Sedim. Best semua. Keindahan pelangi adalah Allah bestnya. Ish. Tu. Best semua. Memang gila-gila lah boh. Bunyi ayak ni yang syok ni. Bunyi ayak ni yang high tu. Ish. Ni orang kata ambil suasana. Memang gila-gila. Rumah sana ada rumah juga. Sini ada rumah juga. Ni rumah kita. Rumah kita ni. Ni rumah kami. Tak ni. Mana buka? Ui, rumah orang. Belah ni kot. Hoi, belah ni. Belah sini. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Macam ni rumah dia. Aku nampak rupa. Dia bagi estetik, romantik. Geng lelaki belah ni lagi. Perempuan belah sana. Bang kita tak ni dulu lah. Bang dia bawa meh. Tu dia memang untuk. Okey, barang-barang yang kita bawa ni macam-macam ah. Dia jenam. Maggi kari tak maggi kari, ikan sekak tak ikan sekak, ayam tak ayam, lepas tu bewok tak bewok. Ketengkai tak ketengkai, kita ambil semua. Ya. Nak mandi dah? Nak pergi mandi dengan mama? Okey. Jom lah ni kita jalan-jalan dulu. Kita tengok suasana dulu. Memang jahat lah ni no. Aku bukan boleh dengar-dengar lagu ni. Dengar bunyi ayat ni rasa macam mana nak cakap Bunyi ayat ni salah satu dia menenangkan jiwa dan raga. Dia bagi kita jadi best lah.
Okey, batu alhamdulillah safety. Semuanya okey, tak ada lincin apa-apa, gerik elok. Ada lincin sikit-sikit. Tapi terah agak ayat ni. Ni kalau kata Raisya tak pegang dia ni. No. Lepas kalau kedah tu. Gila. Aduh. Bami sebenarnya, Bami tak kecoh pun bak mandi ni. Bak mandi ni tak ada apa pun. Bami nak bakat. Bami gila nak bakat lah ni. Nak bakat-bakat lah. Ni adalah lorong estetik. Apa yang kita nak buat lah ni. Mereka kata mereka nak mandi. Bagi mereka pergi mandi. Bami pun tak tahu nak mandi dah. Masa macam Bami mandi-mandi ni agak malas sikit je. Dia satu lagi pasal hujan tu. Dia macam malas air dia. Boleh jadi sebab hujan sama. Bucik sehari tak lena kan. Dia tadi air bam. Dia buat order apa semua pukul 8 pagi. Tak tahu dia pergi cari barang. Dia pergi cari barang. Okey, lah ni jom kita pergi tengok depa pergi ayak. Sama-sama kita nak tengok Raisya lah. Kan. Kita tak penting sangat, kita dah besar. Tak kita tengok Raisya. Memang estetik lah bang itu. Sekarang jatuh. Mana Raisya, mana? Boleh tu. Boleh tu. Raisya, mandi Raisya. Raisya nak mandi tak? Anda ni. Dia turun dah tadi. Ha. Kau buat katak kan. Ni tangan dah sini kerah. Labur weh mak. Ni tak ni. Ha? Ambil resio. Mana katak? Oh ni katak. Video. Katak pula. Mana katak? Allah hilang katak oh. Mana? Dia masuk bawah batu. Dia masuk bawah batu. Wah. Raisya tak mau main. Raisya. Takut. Weh. Tu ada belakang. Bukan belakang. Tayar. Dia nak vac kita kena bakar-bakar ni. Tapi waktu siang dia macam tak kena dengan vac tu. Geng lelaki pergi belah sana lah, belah titi. Raisya. Best ke main air? Raisya, best ke main air? Siapa? Mana? Loh, ini macam mana takut? Tu dia pun tak tajun. Tajun. Dia pun tak tajun pun. 1, 2, 3. Dia tajun. Ayak ni yang best yang boy tu. Oh, ayak ni. Memang on top lah tu. Alah, kat sini. Best gila ni ayak ni. Tak, sini. Alah. Sini tak apa nak dalam kan ni. Naik bawah man. Naik kopor. Jom, tak dalam pun Raisya. Okey. Oh, Raisya naik atas apa? Oh, Raisya naik atas apa? Nak pergi mana? Tengok yang mana? Bye-bye. Mana? Batu ke pasir? Adik kecoh mo. Aduh, adik duk orang tu pula. Raisya. Oh, Raisya seronok duk mandi. Suasana sekitar di kawasan Sedim. Oh, best oh. Bami tak tahu nak mandi ke tak. Sebab Bami plan nak mah tu Bami nak bakar-bakar je. Yang selebihnya tu mandi-mandi bagi depa. Bukan tak mau mandi. Orang macam nak mandi, orang macam tak ada jadi macam tu. Mandi ke tak lah. Tapi tengok depa mandi macam rencok. Tadi kita video kat adik lah. Adik yang bawa tengok. Memang on top adik. Bukan level kita. Payah cara ni mana? Dia kata bukan level kita. Ayat tahu tu nak buat apa. Level cara ni ya. Lah ni jom kita pergi tengok yang bakar-bakar. Weh, bakar-bakar depa dah sedia dah. Ya? Depa dah sedia dah yang bakar-bakar. Sedia dah. Ha, nak pergi. Kita pergi tengok. Oh, ada seorang kecoh dekat ni yang bawa kek busyik.
Busyik duk tani. Dia tak pi. Oi, abang tak pi? Ha? Abang tak pi tu? Mana? Mandi? Tak nak ngimut. Aduh. Demo pula. Cakap lah takut. Tengok ayah dia terjun dalam tak berani dia takut datang. Banyak abang. Dia jadi trauma. Sebab apa? Sebab sedim. Bukan. Tak jadi. Pucat janin. Pernah terjadi kisah tu. Dia takut lah ni. Lepas tu pucat dahulu. Lah ni apa kata kita bakat? Bakat ni dia pun dah sedia dah ni. Tu. Lah ni kita kena buat aja. Kita kena pesoh aja lah ni. Aku rasa first kali kita kena masak Maggi. Cik kata nak cepat ambil spender bakar ni. Dah ni dia bagi dah ni. Tu. No. Tak tahu nak bakat apa. Sebab kami semua ni semua fighter bukan memasak. Minta bakar lah. Kami tak makan. Nak kena tunggu depa dulu. Tunggu depa baru boleh bakar. Yang paling mudah apa Maggi? Oh, Maggi kakak je dah. Ayam goreng. Yang tak boleh. Tapi gas bawa kau kan? Dah bawa gas bawa kau. Kita masak dah bawa gas. Settle. Nak buat ayam goreng ke ayam bakar? Masak Maggi. Lo ni macam mana Cik? Dah lah. Senang kereta, jalan mudah. Maggi ya, telok ada. Tu aku duk nampak tu. Yang kita duk nampak Maggi ni. Maggi ni memang on top lah. Masak Maggi dulu lah. Cak rambutan. Okay, Ambo. Lah ni berminat beritahu dekat Ambo ada something wrong wiper ni. Pucik. Tutup dia pok gas tu. Pok kecil tu mak dia punya. Dia kata mak dia beli dalam TikTok. Bami punya ada dua kalau tak silap. Satu warna kuning, satu warna biru. Ada kat kedai Abang. Ingat aku dia pun ambil kat itu. Dia tak ambil. Mak dia claim balik kat Abang. Oh. Solid ni Ambo. Tak pernah test lagi kan? Tak pernah test ni bahaya. Buat tak menyala lagi. Teh apa? Mau ke tak? Ternyata hang lek. Elit. Tu. Bismillah dulu. Ha, menyala on top. Tarik sis. Ni berapa kan? Bukan, sabut. Mangkuk mana mangkuk? Nak buat apa Maggi? Buat main buka dulu. Mangkuk. Dia kena mangkuk dulu. Ya, sudah sampai lah. Kita membalas genetik dengan lagu. Lagu Korea. Ini lagu Korea ni. Sementara kita ada tunggu mangkuk tu lambat kan. Kita pergi kat depa duk mandi. Depa seronok mandi je. Tengok duk pergi tu. Tak mau mandi. Tak mau bapa tak mandi. Bapa tak mandi. Ha? Apa dia? Oh, depa ni mandi request Maggi. Oh, kami pula jadi chef. Patutnya apalah kena masak. Kami tahu takat Maggi ya. Bami tak beritahu lagi kat hampa. Yang kita menetap dekat sini satu malam. 2 hari 1 malam. Esok kita balik. Malam ni kita tidak ini ya. Best ni. Keindahan. Bami tak boleh tu dengar bunyi tu. Aduh. Oh, main pasir. Rasha main pasir. Rasha berenang, Rasha. Rasha. Bapa nak tengok adik berenang. Satu, macam ni. Adik, Mas. Berenang lah. Jangan pacik tau. Tu kamera. Oh, Rasha getak lah. Mas. Oh, getak. Suka tak Rasha? Best tak? Rasha best tak? Tengok adik selam. Best tak? Best tak? Best tak? 1, 2, 3, berenang. Tak boleh Rasha sejuk dah apa. Sejuk teruk tu. Rasha sejuk teruk. Okay guys, so lah ni kita tengok aksi lagu Fauzi Abidin. Okay, 1, 2, 3, backflip. Nampak belalas. Tu bukan backflip. Tu terjun. Tak nak. Oi. Oh, mana Poji? Tak nak. Tu dia Poji hilang. Poji hilang. Tu dia orang ni. Tak timbul ya kalau. Poji hilang dari radar. Nampak pala macam ni. Nampak pala tenuk. Tak boleh Raja nak pegang buat apa?
Tak payah basuh. Tangan Raisya basuh. Basuh tak payah rosok. Rosok kena beli lain. Macam mana adik? Bagi duit kat bawah. Tu bukan duit. Adik, bangun dah, adik. Cepat. Situ dalam ah. Mana macam Babu Hajak tu? Mana? Yang tu. Ah. Ah. Ah, lagi. Penat lah bis ni. Oh, Raisya dah habis dah boh. Raisya tak mau mandi dah. Raisya surrender dah. Tak mau mandi dah? Nak pergi mana? Nak pergi belah sana. Raisya pergi mana ni? Ha? Nak pergi mana? Raisya nak pergi mana? Nak jalan satu? Betul? Tak mau terjun? Tak payah terjun lah, bahaya. Nak tangkap gambar dengan Bami. Nak tangkap gambar dengan Bami. Kepi RM5. Ada orang. Kaya orang ni. Boleh bayar dik homestay. Tak ada lah buat mas. Mas lah dekat lagi. Pun jauh Okey, satu. Tu Okey, baik. Masih nak ampuh orang sini? Orang sedih. Raisya, nak mandi ke tak mau? Raisya nak mandi ke tak mau? Raisya macam tak mau mandi je. Oh, sini lagi lawa. Sini kalau buat short film mesti lawa. Kan? Tapi kena cari scene-scene part-part yang agak-agak menarik lah kat sini. Oh, konok daripada ni. Katanya orang kampung sini. Dia pun dah selalu main. Wow, memang style habis. Amat dahsyat berdosa. Hak ni lagak ngeri daripada Fauzi Abidin. Fauzi buat apa Fauzi? Guys, nak backflip backflip. Tak wani. Tahu dah kata dia tak wani. Dia ubah model yang sama lah. Kali mat. Terjadi benda yang sama. Backflip. Wow. Beri tepukan gemuruh kepada budak kecil. Malu Poji orang tua. Poji tak payah Poji. Pergi makan Maggi. Okey lah ni jom kita bergerak. Okey lah ni jom kita bergerak. Rasanya mangkuk dah sampai dah kot. Oh, dia pun nak backflip. Wow, ni bos style. Ni bos Jehadi. Backflip je mah tu. Okey. Wow, memang style habis. Oh, lupa dia ada orang rekod. Oh, penakut. Tu beli. Tu beli boleh. Poji. Okey, lah ni kita laluan kat ni. Kita nak beli rumah dah. Lepas tu kita pergi ke sana. Aduh, tengok semua pakai jalan kat sini. Tadi kita main belah nu. Jadi kita main belah ni pula. Kita orang kata apa, ambil suasana. Bapuk darah ayat. Gila darah ayat tau. Darah. Jaga mah, tak ikut dia bawa pergi sana. Saya babah lah kena jadi penyelamat. Jaga-jaga Raisya bahaya ni. Memang kena pegang dia rapat. Memang darah gila. Awak. Ui, dalam ah. Adik bahaya adik, darah. Aku dah cakap dah darah. Apa tengok adik buat aksi membahaya apa? Tu dia melintasi. Darah Oh, dia boleh lintas ah. Pak minyak atas batu pun. Tak boleh. Pegang wang blok.
Aku duk fikir nak pergi belah ni. Semua melintasi je mau. Bami terpaksa kena pergi belah ni. Weh, kat tu ada tu, kat tu. Tak apa. Aku cuba. Aku cuba sedaya upaya aku. Ni ada ni tak apa dah kah? Bami dah jumpa jalan dah. Jalan dia Bami makok jauh. Oh. Wow. Lagi bahaya mat, aku nak lalu. Tu lagi bahaya nak lalu sini. Adik dah pergi sana dah. Tu. Bahaya ni kawasan ni. Bukan bahaya apa pun. Bami takut Bami jadi basah ha, tapi tahun tu bahaya. Sini memang bahaya. Bahaya gila ni. Lah ni kan tak payah pening-pening pala nak lalu kat tu pun tak boleh. Lah ni kita lalu jalan tadi lah, mudah. Biar jauh asal selamat. Tak pergi jatuh basah, tak pergi kamera apa rosak semua. Lagi masalah lagi. Kali ni jom kita pergi masak Maggi pula. Oh, hang boleh lintah no? Ya, kita. Tak ada kemahan. Tapi lintah-lintah buat ada pertolongan buat apa? Dah, dia jaga untuk kita pengamal keselamatan. Tak kemah kau ah. Oh, wah tu. Kuat mana you? Buat bahaya. Ni kalau kita tinggal dia bahaya kan. Tak kira hang bayangkan kita di tengah masak Maggi. Ni hanyut ni. Pi sampai ujung tu. Jom kita masak Maggi. Kita share. Okey lah ni sesi bakar membakar. Oh masuk dah. Tu. Memang sur. Boleh betul kan? Dia akan ni kan. Meledak dulu tu. Meledak woi. Ledak woi. Bullshit buat tu. Ledak woi. Jahat bullshit. Tapi masalah satu. Kuah dia cerai. Kuah banyak mak. Banyak besar. Tak ada kuah. Memang tak ada istilah wayuk besar ke kecil. Kita kena pandai. Okey, Raisha nak kipah, bagi dia nak kipah. Kita masak yang perak, masak nasi, kita makan-makan. So hari ni lah ni Farah nak buat Maggi Tomeh by dia. By tangan dia. Dia nak Aida rasa. Okey, lah ni kita sesi panah memanah. Tunggu bagi dia api besar, lepas tu kita buang lagi banyak. Tukang bakar memang on top. Jadi dah habis. Jadi sikit. Oh, gere nak duduk jadi. Lah nak pakai ikan ke tak? Hang boleh basuh ikan? Dok. Kita Gila. nak tiba bunyi. Ni, aku dah. Aku, hang, Poji, Aidi, Bushik Wan, semua tak boleh basuh. Aku blank semua kita. Jangan cakap basuh, bersiap apa mak ni. Ni nak pegang ikan takut. Mengerti ni. Tak, padahal nak pula dia mata kes tu tak ni. Dia bukan. Bak ikan kami kalah, tapi bak nak tangkap bewok abak. Itu kami pro. Bewok. Menggila. Ikan. Oh, hang pandai basuh ikan ah? Oh, kita je nak tahu. Oh, pandai basuh ikan. Aku cakap dalam video tadi hang tak pandai basuh ikan. Basuh ikan. Tadi kita dah cakap dah. Ni tak main ni. Lewat bewok tu. Mana? Ni. Lewat bewok. Maggi dia makan, nasi dia makan. Siapa dia? Ni, dah lah tak pandai basuh ikan. Tak pandai siang ikan. Masak Maggi pun tak pandai. Pasal tu lelaki tak pandai masak Maggi. Tengok, wow kami cerai. Gila tahu kan? Tengok chef nak Tu. Gila tu. Okey, kita ada chef baru, Cik Dah.
metik dah dia nak masak orok dah. Dia kata nak masuk rendah ayam tu. Tu dia masak. Okey, ni resepi Aida memasak. Aida tengah tumis sekarang ini. Dan sekarang ini korang boleh nampak yang dia tengah membaling-baling bawang putih. Mami. Nampak body tak? Dia nampak kipas kebang ni. Ha? Nampak kipas kebang. Tu, membalas dalam metik tu. Puji daripada tadi duduk counter.